Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Emotional. Mesti ramai yang keliru tentang rukun wuduk dan sunnah wuduk. Rukun wuduk ni ada 6. Pertama, niat. Kenapa kena niat? Sebab niat tu adalah setiap perbuatan perlu ada niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua-dua tangan serta kedua-dua siku. Keempat, menyapu atau mengusap sedikit kawasan kepala. Kelima, membasuh kedua-dua kaki dan perlu hingga ke buku lali. Keenam, tertib. Jadi kita perlu ikut turutan 1 hingga ke 6. Jadi 6 perkara ini sajalah rukun wuduk yang tidak sah wuduk ketika tidak melakukan ke-6 ini. Jadi itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Emotional untuk nak mendapatkan video-video terbaru daripada Emotional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.